Isu melibatkan bekas isteri kepada pelawak terkenal, Syuk Sahar, kembali jadi perhatian ramai bila Farah Saleh meluahkan rasa kecewa secara terbuka. Menerusi beberapa perkongsian di Instagram Story, Farah meluahkan rasa terkilan terhadap sikap bekas suaminya yang didakwa gagal menjalankan tanggungjawab sebagai bapa kepada anak mereka, si kecil Nada. Menurut Farah, nafkah sebanyak RM400 sebulan yang diberikan tidak mencukupi untuk menampung keperluan seorang bayi yang sedang membesar. Katanya, sekarang Nada sudah mula makan makanan pejal, susu, puting, barang mandian, lampin, keperluan harian, semua perlukan kos. Bukan sekadar tanggung taska dan lampin sahaja, masih banyak lagi tanggungjawab lain yang perlu dipikul sebagai seorang bapa. Apa yang lebih menyentuh hati, Farah turut mendakwa urusan pendaftaran sijil kelahiran masih belum diselesaikan kerana bekas suaminya tidak hadir ke mahkamah. Bukan itu sahaja, majlis akikah dan cukur jambul untuk Nada juga dikatakan masih belum dibuat sehingga sekarang. Sedangkan, menurut Farah, bekas suaminya dilihat mampu menjalani kehidupan yang mewah. Farah juga berkongsi bahawa pada 27 Mac 2026, Nada genap berusia 8 bulan 1 hari. Dalam tempoh itu, dia mendakwa anak kecil tersebut seolah-olah terabai daripada perhatian dan tanggungjawab seorang bapa. Luahan itu nyata mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Ada yang bersimpati dengan Farah, ada juga yang berharap agar isu ini dapat diselesaikan secara baik demi masa depan anak mereka. Dalam situasi seperti ini, ramai yang tertanya-tanya, sejauh mana tanggungjawab seorang ayah selepas berpisah? Pada pandangan anda, apakah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik seperti ini tanpa memberi kesan kepada anak yang masih kecil? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.